ni kita nak belajar bab 6.1 iaitu pembahagian sel. Okey, so pertama sekali kita kena tahu bahawa pembahagian sel ni ada dua jenis. Okey, yang pertama adalah karyokinesis. Okey, dan lagi satu adalah sitokinesis. So, apa beza dia? Karyokinesis ni adalah melibatkan pembahagian nukleus. Okey, so yang kita nampak, okey, bulat biru ni adalah nukleus ya, bukan sel. Okey, kalau sel dia ada sitoplasma. Okey. So, yang ni adalah sebenarnya nukleus yang warna biru ni. So, daripada satu nukleus, okey, dia pembahagian nukleus ni kita tak nampak dia terus membahagi macam ni. Okey, dia mula-mula dia akan melibatkan kromosom dalam dia dulu. Okey, baru dia akan membahagi dua macam ni. Okey, dan selepas nukleus membahagi, baru sitoplasma pula membahagi. So, pembahagian sitoplasma kita panggil sitokinesis. So, nampak? Sekarang ni, kalau sitoplasma membahagi, baru sel tu akan jadi dua. Okey? Okey. So, seterusnya kita nak tengok pula sel organisma. Jadi sel organisma ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sel soma. Okey, yang kedua adalah sel gamet. Okey, ni dua ya. Okey. So sel soma ni adalah semua sel badan selain sel gamet. Okey, pertama sekali kita nak tahu sel gamet tu apa? Dia adalah sel pembiakan. Okey, ovum dan sperma lah. Jadi sel soma ni semua sel yang lain. Sel darah putih, okey, sel otot. Okey, itu adalah sel soma. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, apa beza sel soma dan sel gamet? Sel soma dan sel gamet, dia punya perbezaan adalah salah satunya dari bilangan kromosom. Okey, sel soma, okey, kita tengok dulu ya. Okey, sel soma terhasil daripada mitosis, manakala sel gamet terhasil daripada meiosis. Apa mitosis dan apa meiosis? Ini adalah proses dan inilah yang akan kita belajar dalam bab 6 ni. Okey, ini adalah satu proses pembahagian sel. Yang mana nanti kita akan belajar ada dua proses untuk membahagi sel ni. Okey, kalau sel soma dia melalui mitosis. So, apa beza mitosis dan meiosis? Okey, mitosis dan meiosis, beza dia adalah dari segi bilangan kromosom sel induk dengan sel anak. Okey, sel induk tu apa? Sel induk tu adalah sel yang ibu dia. Maksudnya sel yang sebelum membahagi. Itu sel induk. Okey, bila dibahagi jadi dua sel. Okey, dua-dua sel ni kita kata dia sel anak. Okey, kalau mitosis, bilangan kromosom dalam sel induk dia sama dengan bilangan kromosom sel anak dia. Okey, walaupun dia membahagi, kromosom dia tu tak bahagi dua. Kromosom dia bilangan dia sama. Okey, kalau sel soma lah. Okey, contoh kromosom sel induk dia ada 46. Sel anak dia tak membahagikan, dia ada dua kan sel anak. Tak, maksudnya sel anak 23 ni salah. Okey, kalau meiosis, bilangan kromosom sel induk dan sel anak sama. Sel induk 46, sel anak pun akan 46 dan 46. Yang ini kita akan detailkan dalam satu topik lepas ni, kenapa kromosom tu tak membahagi dua. Walaupun dia terbahagi kan. Okey, tapi kenapa kromosom tu kekal sama bilangan dia kalau mitosis. Okey, kalau meiosis, barulah. Okey, kalau meiosis pula beza dengan mitosis. Okey, kalau meiosis, sel anak bilangan kromosom dalam sel anak separuh daripada sel induk. Okey, yang mana sel induk 46, jadi bahagi 2, sini 1 dapat 23, satu lagi dapat 23. Ini kalau meiosis, mana sel anak bilangan kromosom dia separuh. Yang ni pun kita akan detailkan kenapa dia kromosom tu jadi separuh dalam satu topik yang akan datang. Okey, so seterusnya kita tengok. Okey, sel soma, bilangan kromosom adalah diplot. Okey, 2N iaitu sebanyak 46 kromosom. Okey, N tu maksud dia satu set.
Okey, satu set. Okey, N ni, satu set ni, okey, dalam manusia, okey, dengan haiwan, dalam setiap manusia atau spesies berbeza. Kalau manusia, satu set adalah 23. Okey? Ibarat contoh kita beli set makanan kan. Set makanan, okey, ada air, ada burger, ada french fries. Okey, tu kira ada 3 lah. Okey, 3 makanan. Ada air dan 2 makanan kan. Okey, macam manusia, kromosom kita satu set, total semua sekali ada 23. Kalau haiwan lain berbeza. Okey, jadi kalau sel soma, kromosom kita adalah 2N. Maksudnya kita dapat 2 set. Okey, satu set 23. Okey, sel soma dia 2N. Dia dapat 2 set. Maksudnya 23 tambah 23 adalah 46. Jadi bilangan kromosom dalam sel soma adalah 46. Okey, dan satu set itu adalah kromosom paternal, iaitu paternal papa. Dia daripada induk jantan atau ayah kita. Dan satu lagi set adalah kromosom maternal, mama. Okey, satu set lagi daripada mak kita ataupun induk betina. Okey. Okey. So, dan kromosom dalam sel soma ni kan 2 set. Satu daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Jadi, dia pasangan kromosom ni kita kata kromosom homolog. Okey. Manakala kalau sel gamet, bilangan kromosom dia adalah haploid ataupun N sahaja. N tu maksudnya kalau sel gamet dia ada satu set sajalah, iaitu 23 kromosom. Okey. So, itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian. Terima kasih.